Dia masih hidup, tapi berjuta orang rasa kehilangan dia. Nama dia Luke Nicole, seorang ayah peguam lelaki yang hidup dalam hutan. Dia bukan artis, bukan influencer kontroversi, tapi bagi jutaan orang, nama channel Outdoor Boy ialah simbol lelaki sejati. Video dia tak ada edit pelik-pelik, tapi kau rasa damai je tengok video dia. Ajar anak dia hidup tanpa wifi. Sampai satu hari dia upload video bertajuk Good Eye. View meletup 12 juta dalam 48 jam. Ironinya, bila dia nak pergi, baru dunia cari dia. Kenapa dia berhenti? Luke cakap, orang kenal anak saya masa beli aiskrim. Itu bukan hidup yang saya nak. Dia tak nak jadi public figure, dia cuma nak jadi seorang ayah. Tapi bila YouTube meletup, dia hilang benda yang paling mahal, iaitu privacy. Jadi bila dia U-turn, bukan sebab dia kalah, sebab dia dah menang dalam hidup yang sebenar. Kadang-kadang konten paling jujur datang dari orang yang paling tak nak jadi famous. Luke undur bukan sebab dia tak power, tapi sebab dah cukup bagi dia. Sekarang giliran kita tanya, kita buat konten ni untuk siapa? Kalau kau nak tahu macam mana satu cerita boleh buat orang berhenti, percaya dan bertindak, aku ada bagi satu video FYP percuma. Pinjam masa kau 9 minit lagi untuk layan video yang aku ada pin dekat profile.